jam pula nak kena beratur. Man, kau pergi sampai Man? Aku baru sampai ni, Man. Aku pun. Kau buat apa ni? Aku ingat nak pergi makan kedai kau ni. Aduh, jom lah. Parking macam penuh, Man. Apa, nanti aku call Mazlan. Tarik kereta ni lah. Kau parking sini. Kau pergi naik dulu. Cek aku datang. Semua nak kena beratur, Man. Kau dah beratur? Dia dah beratur dah. Man. Betul lah. Dia dah beratur dah semalam. Dah, Man. Tak ambil nombor. Kan? Dah tak payah, Man. Kan? Tak payah, Man. Man, saya tak ada tempat ke, Man? Man, ada orang, Man. Man, ada orang lah. Ada orang kita halau dia kan? Tak boleh tu, Man. Kita nak duduk sini bang. Abang bangun lah. Boleh. Oh, Man, banyak sangat vendor. Aku ingat kalau Mak Salai je ada. Kat sini memang ada banyak vendor. Bukan kalau Mak Salai je ada live band pun. Mana nak berjalan, mana nak pergi. Kau malat kan? Kita berangkat jom. Ada Man. Bangun. Order cepat. Cepat order. Relax, Man. Sampai dah makanan. Macam banyak sangat ni, Man. Ni semua ni banyak ni daripada vendor lah. Side-side ni kan. Kau tengok apa lagi? Baduk lah. Tak apa, Man. Orang hantar, Man, tadi. Dia order WhatsApp dekat saya. Man. Kan? Man. Dah. Kau order semalam kan? Ya, Man. Bismillah. Tandas ni kat mana, Man? Kau nak buang air besar ke kecil? Itu hal peribadi aku, Man. Tak payah tahu. Tak apa. Mai aku tolong buang kan. Man, tak apa, Man. Tak payah. Dia dah order lah buang air besar semalam. Bang, ni macam ni, Bang? Dia beli tu? Okey bang, macam ni bang. Kat pembelian sini kalau abang nak ambil kau voucher kat sini, abang buat kena spend RM75 untuk satu voucher. 150, dua voucher. 200 abang boleh dapat 3 voucher untuk pemenang hadiah-hadiah di sini bang. Okey. Oh, motor sekali ya, Bang? Ya bang, motor ni bang. Betul cek dia dah bayar belum? Dia bayar nak lari ke? Tahu kau kan nak lari kan? Dah bayar. Saya dah bayar tau. Dah bayar apa lah? Dah bayar apa ni? Dah bayar. Kau dah bayar kan? Dah. Dia dah bayar lah. Dah. Dia transfer lah. Kau apa tahu?